Buk memang karam di lautan. Tapi kalau material bahagian atas ni awak letaklah marine foam paling mahal dalam dunia pun tidak ada jaminan. Tidak jaminan buk anda untuk timbul. Sebab tu di gyro fiber apa yang kita buat adalah kita masukkan PU foam di bahagian belakang. Masukkan PU foam di bahagian belakang ni. Kenapa kita tidak masukkan semua PU foam di dalam lantai? Okey. Minggu ni insya-Allah saya akan operate buk putih sana, kita akan tengok kenapa saya tak buat begitu. Kenapa saya tak masukkan PU foam di dalam lantai? Dia ada good side dengan back side dua. Kenapa kita letak je bahagian ni? Sebab bahagian belakang ni dia sangat-sangat kurang risiko kebocoran. Bukan tidak bocor, tapi risiko kebocoran tu terlalu rendah dan mudah diperbaiki. Jadi berlaku sesuatu kepada bot, na'udzubillah, bot karang ke, jadi bot tu kita nak stay kekal timbul lagi. Sebab tuan-tuan boleh tengok baru ni ada berapa kes bot memang karam di lautan.